Wah, ada paparan baru dekat Delima Murid. Nak tahu apa dia? Jom bersama-sama dengan saya. Anda terus login ke Delima dan anda boleh nampak ada tontonan Delima Flix. Dekat sini anda boleh tengoklah scroll apa yang ada. Ada 3 kategori dekat sini. Pertama ada pelajar, BSTP dan Google Guru. Anda boleh pilih murid kalau murid dan klik login. Anda boleh masukkanlah akaun anda ataupun pilihlah dekat sini kan. Okey, kemudian ada pop up. Jadi boleh masukkanlah maklumat yang dikehendaki. Kemudian anda boleh klik arrow ni, arrow drop down. Kenapa ni klik lagi? Tak keluarlah pula. Nampaknya masih belum boleh mengisi maklumat yang dikehendaki. Mungkin masih dalam proses penambahbaikan. Jom kita tengok paparan guru. Boleh atau tidak? Jom. Sama juga pergi ke Delima, kemudian kita ambil. Jadi paparan sama sahaja, pilih guru. Dan juga ada pop up. Jadi saya masukkan nama sekolah saya, ST Gopeng, Taman Gopeng Baru. Ada 2 tapi Taman Gopeng Baru tak ada tau. Pilih je lah, saya submit. Boleh buka. Jom kita tengok apa ada dalam ni. Nampak macam menarik tau. Apa-apa pun, you all cuba buka Delima Flix ni dan explore lah apa yang patut. Apa tunggu lagi? Jom kita ke Delima dan jadi pengguna aktif.